Halo bos, selamat petang saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni, CBU punya kereta. Okey, tahun 2008 register kat Malaysia 14. Mercedes C200 1.8 auto. Kompresor macam sekarang punya supercharge lah. Okey, tapi ini Jepun spek lah, Jepun spek. Kita tengok enjin dalam. Enjin dalam macam ni lah. Dia jalan belakang sub punya kompresor, dia supercharge lah. Macam supercharge, aircon sejuk. Okey, enjin 204. 1.8 punya. Sebab ini customer jauh-jauh bawa mari, ini kereta memang tak ada masalah. Aircon sejuk, enjin gabuk, tak ada masalah. 5 speed lah, 5 speed. Kalau baru sikit punya 7 speed. Sport rim besar-besar tahun 2025 punya tayar. Boleh nampak disc brake ada lubang ke dalam. Sini ada Mercedes lagi. Vanguard S. Signal dia besar sikit. Dia besar punya. Dalam dia steering lain sikit lah. Steering ada kecil, lepas tu ada pedal shift. Dalam punya leather semua cantik. Electronic seat. Mileage dia 190 lebih. Kat sini. Okey, lepas tu kalau matikan enjin, dia sendiri simpan masuk lah. Masuk gear no sini, sini ada sikit celah saja. Tapi leather semua cantik lah. Leather semua cantik. Belakang. Harga jual 18.800. Belakang. Cuma belum bersih aja, belum bersih Belakang macam ni. Tahun 2008 register kat Malaysia 14. Mercedes C200 1.8 auto. Jepun spek lah, CBU. Harga jual 18.800 cash saja, cash saja. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari satu Mercedes Jepun spek punya, kita sini ada sebiji baru sampai aja. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.